Lelaki tak boleh miskin lah. Untuk seorang lelaki yang dah ada keluarga, pendapatan bawah RM5,000 duduk bandar, tuan rasa macam mana tuan? Keras tak? Bukan setakat bandar luar bandar pun sebenarnya RM5,000 keras. Ni based on pengalaman. Ini based on pengalaman saya. Sebab apa? Inflasi tadi tu. Kita ingat RM5,000 ni banyak dulu. Sekarang tak banyak. Ramai orang dia shock dekat angka, numbers tu. Tapi dia tak tahu bahawa nilai dia susut, cost of living meningkat. So RM5,000 10 tahun lepas hari ni, angka sama, nilai tak sama. Nilai tak sama. Mungkin ada orang memang dapat rumah daripada family dia, tapi berapa ramai sangat. Betul. Minoriti kebanyakannya. Contohlah kalau sewa rumah pun dah berapa, atau dia beli rumah pun sebulan apa katalah RM1,000, RM1,500 ataupun RM800. Anak bini dia lagi, Mak ayah lagi. Tak setuju. Lelaki dia tak boleh, apa cara pun dia kena ada pelbagai sumber pendapatan. Betul tuan. Lelaki tak boleh miskin lah. Tak boleh Tak boleh, tuan. Ini kontroversi ni orang marah ni. Sebab apa tak? Orang cakap kan orang miskin ni masuk syurga dulu kan, macam mana? Miskin ni bukan istilah untuk menghina, tak. Miskin ni maksudnya istilah yang kita nak bagi tahu supaya lelaki ni tak boleh tak ada duit. Okey. Itu maksud saya. Positif bukan, lah, benda itu in the positif positive way lah. Bukan saya kata lelaki tak boleh miskin, saya menghina orang miskin. Tidak. Sebab saya faham, sebab saya pernah lalui situasi tu. Bila kita tak ada duit, apa yang berlaku dengan hidup kita, apa yang berlaku dengan family kita. Tugas kita sebagai provider tu hilang. Bila hilang, macam-macam perkara akan datang. Satu, remote control kita hilang lah. Isteri start tak respect. Ya, ada orang kata tak ada duit pun tak apa, isteri boleh respect. Itu sebahagian orang yang mungkin segelintir lah. Tapi kebanyakan bila lelaki tak ada duit, ada yang segelintir orang kata aku tak ada duit, isteri aku okey je support aku. Berapa lama? So tak bolehlah stay duduk dalam keadaan tu sampai bila-bila. Saya tak tahulah orang lain, tapi saya yakin kebanyakan lelaki ada rasa tu bahawa bila kita tak boleh provide the best tu, dia ada kena-mena dengan maruah kita. Betul. Tuan ada rasa tu? Ada rasa tu. Kan? Yeah. So, maksudnya betul lah tu betul. adalah perasaan normal untuk lelaki lah.